So, jom follow saya fix some stuff keliling rumah saya bulan ini. Last video, saya tukar wall socket yang dah rosak. This week, saya nak fix some louvers dekat sliding partition kami. Kalau korang dah lama dekat sini, maybe korang ingat time saya share about this sliding partition. Setakat ini, this project antara projek terlama yang saya pernah tackle sendiri. Untuk the louvers, dulu kami beli jenis aluminium dan since kami tak ada rivet gun, kami secure the louver to the frame pakai epoxy. Lepas lebih dari 2 tahun of use, a few months back, ada a few louvers yang dah start terlepas dari the frame. Time kami pasang the louvers dulu pun, kita orang dah check sekiranya louvers ni boleh terjatuh keluar dari the frame since kami nak guna epoxy sahaja. Lepas dah test, agak susah for that to happen sebab ada frame kiri kanan. So today, saya akan guna jenis epoxy yang sama yang saya pakai dulu. Kena mix kedua-dua solutions. Once dah mix rata, boleh apply atas the surface. Tekap kuat-kuat sampai the epoxy dah cure. Jadi kalau tak nak tangan lenguh, kena pilih epoxy yang working time pendek. This one dalam 4 minit. Oleh kerana working time dia pendek, kita kena mix sikit-sikit supaya tak membazir. So, for today's fix, ambil masa dalam 20 minit. 4 bulan juga saya tangguh untuk this fix sebab saya malas nak naik tangga. So now, kita boleh go on to my next fix. Seperti biasa, jangan lupa untuk baca my caption for more details. And thanks for watching everyone. Till next time.